Hey, what's up guys? So hari ni ada dua menu air refreshing yang KA nak buat. Walaupun cuaca tengah panas sekarang, imagine air sejuk-sejuk lalu kat tekak. Sabar, belum waktu berbuka lagi. Jom kita start. Okay, first kita nak buat strawberry colada. Cara dia simple je. Korang ambil separuh biji buah nenas. Kalau tak ada boleh pakai dalam tin lah. And then blend sekali dengan separuh kotak kecil santan. Okay, blend sampai dia smooth and silky macam ni. Lepas tu kita boleh start serving. Okay, simple je. Korang ambil jar, letakkan ais, masukkan ketulan nenas, and kita perlukan FNN strawberry. Yang ni air wajib kalau ada kat rumah time raya. Tetamu datang tak tahu nak hidang apa, senang. Ambil air FNN, boleh goes well dengan limau, boleh daun pulina, semuanya tak ada masalah. Okey, lepas tu kita letakkan air strawberry tadi. Lepas tu kita masukkan kita punya blended nenas dengan santan tadi ke atas. And korang akan dapat air strawberry yang refreshing dicampur dengan elemen nenas yang so creamy daripada santan kita buat tadi. Okey, yang ni membest, rasa macam duduk tepi pantai. Okey, next kita nak buat asam boy soda. Yang ni kena masak-masak sikit tapi senang je. Korang ambil gula melaka sikit. Lepas tu 5 kasturi, nak potong separuh boleh, potong bagi atas sikit pun boleh. Korang didihkan sekali dengan asam boy. So masukkan air, didihkan sampai kita punya 5 kasturi dah lembut. And then asam boy tu pun dah jadi sirap dah. Okay, next korang ambil jug, letakkan kita punya ais kat dalam, and masukkan kita punya asam boy reduction tadi. And kita perlukan FNN ice cream soda. Okay, yang ni memang sangat refreshing. Kalau strawberry tadi goes well with everything, ice cream soda ni lagilah. Letak dalam bandung boleh, letak dalam sirap selasih pun sedap di hari raya nanti. Then servingkan sekali kita punya asam boy tadi. Tambahkan potongan 5 kasturi lagi extra ke atas, and sedia untuk dihidang. Yang ni memang dia masam-masam tapi balance dengan asam boy tu. Sangat strong, sangat sedap dia punya rasa. Korang kena try. So jangan lupa try dua-dua resipi ni kat rumah. Sangat senang nak buat and refreshing, sejuk lalu kat tekak. Okay, selamat berbuka.